Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Untuk customer yang nak onkan wireless headphone untuk Nokta. Okey, saya cuma bagi tahu yang untuk model yang ada headphone free adalah Nokta Legend Pro Pack Score 3 Pro Pack, yang itu diberi sekali dengan wireless headphone. Dan cara nak onkan dia, kena onkan daripada setting dulu, kemudian baru boleh on yang headphone yang wired tu. Okay, headphone wireless tu. Okay, cara nak onkan dia punya wireless adalah, okay, yang model ni score yang diberi free adalah score 3 saja. Score 2 dan score 1, kalau tak silap saya, ada program untuk wireless headphone tu, cuma dia tak support untuk wireless yang beli kat kedai-kedai biasa. Dia hanya support untuk wireless headphone brand Nokta sahaja. Alright. Okay, cara nak on dia, pergi dekat mesin, onkan dulu mesin. Untuk model score dengan Legend lebih kurang sama, dia punya icon tu. Okay, right. Pergi dekat setting. Sini setting setting. Kemudian pilih ikon yang ada gambar Bluetooth wireless tu. Okay, right. Alright, yang sini. Okay, tekan ni tolak ni, kiri kanan ni, tambah, tekan tambah untuk on kan. Satu. So nampak dia akan search ni. Nampak ikon ni. Dia akan searching headphone yang anda dapat tu. So headphone tu kena on. Kena on kan baru dia cari. Untuk first time, untuk pertama kali, untuk dia detect mungkin dia ambil masa lama sikit untuk dia cari detect. So second time, kalau dah detect tu memang kita on, dia auto laju terus dia detect. Alright, itu saja. Lain-lain function untuk Nokta Score ni, Score 3 ni mudah ya tuan-tuan. Maksudnya dia cuma tekan kiri kanan ni, contoh untuk speed recovery. Kita boleh naikkan dan turunkan. Speed recovery dia sampai 5. So boleh turunkan by default 2 atau 3. Sama juga yang lain. Untuk kecerahan pun sama juga. Tekan tambah, tolak je. So itu sahaja perkongsian saya. Kalau ada customer yang ada masalah untuk cara setting, kalau malas nak baca buku manual, boleh bagi tahu kat saya cuba untuk buatkan video. Alright, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.